kurang dari 1 kilometer. Kita menyaksikan ada usaha dari peloton ini untuk menangkap 2 pelumba di depan. Tetapi mampukah mereka melakukannya kerana momentum yang dicipta, momentum yang dibina oleh 2 pelumba di hadapan nampaknya terus dikekalkan. Ini adalah selekor yang terakhir untuk mereka menuju ke garisan penawat. Kevin di depan, hembusan berlaku. Ahmad Rosli di tempat yang kedua. Dia sudah pun mula untuk melakukan hembusan. Nur Ahmad Rosli menghampiri kedudukan Kevin. Apakah sempat untuk dia memintas kedudukan ini? Satu persaingan yang cukup mendebarkan. Ahmad Rosli berusaha keras untuk mendapatkan Kevin dengan 300 meter yang terakhir. Nur Ahmad Rosli mengenal kudrat yang ada, tetapi dia nampak seperti akan melepaskannya kepada Kevin untuk memenangi perlombaan peringkat yang ketujuh ini. Ahmad Rosli di tempat yang kedua dengan 50 meter penamat di sini, dan Kevin tiba terlebih dahulu. Ahmad Rosli di tempat yang kedua untuk Malaysia, dan ini penamat di kedudukan yang ketiga. Afiq Diklan tiba di tempat yang ketiga. Nur Ahmad Rosli, anak kelahiran Johor, kini mencipta sensasi di bumi sendiri. Satu kayuhan yang menarik oleh Ahmad Rosli. Dia sekali lagi hari ini Izwan berjaya berada di kelompok kedua, berada kedudukan kedua terbaik untuk peringkat ke-7, peringkat ke paling jauh untuk edisi ke-29 kali ini, Izwan. Zak Kevin dari Unibet di tempat yang pertama selepas dia berjaya untuk melakukan pemecahan, mengejar kedudukan Ahmad Rosli, dan bermula dari situlah mereka bekerjasama untuk memastikan peloton gagal menangkap kedua-dua mereka sehinggalah ke garisan penamat. Terbaring pelumba Unibet ini selepas dia mengerah segala tenaga, segala kudrat yang ada, tetapi itu berbaloi untuknya. Sudah pasti pasukan daripada Unibet ini dalam masa yang sama, Izwan, beliau juga membantu kedudukan untuk berada di kedudukan mungkin ada berada kedudukan ke-10 keseluruhan. Sudah pasti untuk pelumba daripada pasukan Unibet ini kerana dia berjaya mencuri sekurang-kurangnya 40 ataupun 50 extra time bonus daripada pasukan Unibet ini. Kita akan cuba mendapatkan temu bual bersama pemenang hari ini. Do you believe it? Not really. I looked between my legs with like 100 meters to go,